Saya ingin nyatakan kebimbangan juga yang berterusan berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Syarikat ART. Dewan ini sudah pun sedia dimaklumkan bahawa perjanjian tersebut tidak mengandungi klausa perlindungan kepentingan kedaulatan yang setara dengan yang termaktub di dalam Perjanjian Amerika Syarikat dengan negara-negara lain. Dan ini meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang lemah dan terdedah kepada dominasi ekonomi negara luar. Bagaimana yang telah pun banyak ditimbulkan oleh ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, kos dan manfaat perjanjian ini nampaknya tidak seimbang. Bagi saya bukan saja kos dan manfaat, yang lebih penting ialah soal kedaulatan negara kita. Apakah sesuatu perkara yang nak dilaksanakan oleh kita di Malaysia, khususnya dalam soal perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain, baik dalam bidang ekonomi dan sebagainya, ia perlu dirojokkan pada pihak kuasa luar untuk menjadi penentu sama ada boleh ataupun tidak kita melaksanakannya. Maka saya agak rasa senang hati bahawa ini di Parlimen yang berhormat Menteri MITI telah pun menjelaskan bahawa akan ada satu kajian yang menyeluruh yang berkaitan dengan kos manfaat ini. Dia maklumkan mungkin dalam tempoh 6 ataupun 12 bulan ke hadapan. Agak luar biasa, Tan Sri. Benda yang penting ni sudah pun diluluskan atau dimeterai dan perjanjiannya telah pun dibuat. Bagus. Tapi sekarang ni disedari bahawa perlulah ada satu lagi kajian untuk meneliti soal isu kos. Pago, Dan juga Pago Jelutong mohon mencelah. Ada 2 minit. Sikit saya tanya. Memang Pago, saya dengar hari ini saya hadir dengar perbahasan. Saya tidak mahu mengganggu banyak perkara yang dibahaskan. Muhammad setuju dengan saya berkenaan dengan perjanjian timbal balas dengan Amerika Syarikat. Dalam keadaan kestabilan negara kita sekarang, kita dapat mengharungi apa-apa cabaran yang mungkin kita hadapi. Berbanding dengan keadaan di mana terdapat apa-apa pergolakan politik. Seperti apa yang berlaku di Perlis, di mana ada masalahnya. Ini soalan yang logik. Saya nak tanya, dalam keadaan politik kita yang stabil, kerajaan yang kukuh, kerajaan yang kuat, berbanding dengan negeri kecil seperti Perlis, di mana seorang menteri besar ditumbangkan, pergaduhan, perkelahian, percakaran di antara Bersatu dan PAS, kita mampu untuk mengharungi pelbagai cabaran, sekiranya pun ada dalam perjanjian timbal balas ini. Okey, Jelutong. saya betul tak berapa relevan dengan apa yang sedang pun kita bicarakan. Relevan, Pago. Relevan. Kestabilan politik relevan. Isu ini Kestabilan politik relevan. untuk menunjukkan niat dan hasrat yang saya fikir adalah tidak baik. Masalah yang berlaku di Perlis sudah pun diselesaikan dan telah pun dilaksanakan ikut tanggungjawab Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Raja Pago, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, hancur negara kita kalau Perikatan Nasional perintah. Kalah 8-0, sudahlah. Hancur negara kita. Jelutong, tak 1. hancur, masih ada. Perlis ada sebuah negeri yang berdaulat, telah pun kita selesaikan dengan secara yang bijaksana, Tan Sri Yang Dipertua. Jadi saya ada masa sedikit saja lagi. Saya menyebutkan soal ART tadi. Yang saya harap perkara ini akan diambil perhatian yang berat oleh pihak pimpinan negara. Pasal saya tak pernah mendengar dalam sejarah lebih 60 tahun kita merdeka, kita menghadapi satu situasi yang agak luar biasa. Hak dan kedaulatan negara kita mungkin terjejas disebabkan oleh kelekaan ataupun kealpaan pihak pentadbiran kerajaan hari ini untuk merundingkan sesuatu perkara yang begitu penting. Saya diberitahu Malaysia agak berlainan berbanding dengan negara-negara yang lain yang dimeterai oleh Amerika Syarikat. Kenapa kita berbeza? Adakah kerana tidak ada kecekapan pihak menteri yang bertanggungjawab untuk merunding, atau sengaja kita tidak memberikan perhatian langsung dan akhirnya kita berhadapan dengan masalah sebegini? Jadi saya mohon supaya perkara itu diteliti balik dan sebaik mungkin dibawa semula ke Parlimen, dan hanya selepas Parlimen meluluskannya maka bolehlah ia treaty itu dikatakan direktify sebelum ia dapat dilaksanakan. Terima kasih.